Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih lagi bersiaran bersama podcast Rasa Oren Express untuk segmen Ramadan kali ini. Dan sebelum ini kita telah pun bersama dengan Encik Saifullah daripada FPM untuk tajuk CSR di bulan Ramadan ni. Dan kali ini kita tampilkan pula tetamu kita pada hari ini. Sebelum ni artis. Okey, nasyid. Tapi kali ini berlatar belakangkan satu syarikat yang berasaskan sumbangan, iaitu Wakaf Felda. Terima kasih Cik Syam Ahmad hari ini dapat hadir bersama kita untuk podcast Rasa Oren Express untuk segmen Ramadan. Dan hari ini kita terus saja kepada tajuk podcast kita hari ini, iaitu CSR. Yang mana CSR ni kita sedia maklum ianya kebanyakan yang dilaksanakan di luar bulan Ramadan biasanya lah kan, di kalangan konglomerat ataupun agensi-agensi besar. Tapi kali ini kita nak tahu CSR ni dilaksanakan dalam bulan Ramadan ni. Kan, apa kelainan yang dibawa oleh Wakaf Felda ni dengan CSR pada bulan Ramadan ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala wa ba'du. Alhamdulillah, Wakaf Felda kita dah kurang lebih 4 tahun. Kita dah melalui Ramadan lah. Maksudnya dalam keadaan Wakaf Felda ni dah 4 kali Ramadan. Dah pun beroperasi. Okey. Dan setiap tahun kita cuba cari pendekatan-pendekatan yang baru supaya orang melihat ada inisiatif-inisiatif baru yang kita boleh buat lah. So untuk tahun 2026 ni ada sedikit kelainan yang kita cuba buat. Kalau tahun-tahun sebelum ni antara fokus kita adalah pada gelandangan. Jadi tahun ini kita tak buat dah program gelandangan ni. Kita cuba ubah suai sikit. Yang mana antara program yang kita buat adalah kita buat agihan bubur lambuk kepada warga KL. Kita anggarkan melibatkan lebih daripada 500 orang yang kita akan agihkan bubur lambuk di sekitar Bukit Bintang. Kita akan cari spot-spot menarik. Dan kita adakan kerjasama dengan kumpulan-kumpulan baskers di kawasan tu untuk menarik crowd lah. Dan samping itu kita akan promosikan tentang wakaf. Maksudnya sambil mempromosi wakaf, kita melaksanakan aktiviti kebajikan dengan mengagihkan bubur lambuk dan juga sedikit info-info tentang wakaf. Itu satu. Keduanya, program yang besar juga, kita adakan kerjasama dengan KIDS ataupun kumpulan ibu bapa dan sokongan anak-anak kanser, KIDS. So ada 2 program yang secara umum yang kita buat dengan KIDS dalam bulan Ramadan tahun ini. Pertamanya adalah majlis berbuka puasa yang kita buat di Hotel Tenera semalam sebenarnya. Dan program ini dibuat dengan kerjasama Yayasan Felda, dengan kerjasama Puspanita dan juga kerjasama FPM. Saya pula terlibat sekali juga. So itu semalam majlis berbuka, kita raikan 40 anak kanser yang datang bersama dengan parents mereka. So ini pengalaman yang sangat luar biasa. Dilihat mereka ni yang sakit. Kita tak rasa apa yang dia rasa. Tapi ini satu benda yang kita rasa satu kesempatan yang baik untuk kita, kerana kita boleh kongsi rasa gembira ni bersama mereka lah dalam bulan Ramadan ni. Kita bagi duit raya kan, dan sumbangan kita kepada kids. Dan juga satu lagi program kita dengan kids, insya-Allah kita pada minggu depan kita akan buat lawatan ke hospital kepada anak-anak yang dalam rawatan kanser di hospital. Dan mereka ni kita akan bawa sedikit sumbangan dan juga hadiah daripada Wakaf Felda, hasil daripada manfaat daripada orang berwakaf dengan kita. So kita bagi balik kepada orang anak-anak kanser ni lah. Yang kita jumpa, yang kita raikan berbuka ni, yang masih boleh bergerak boleh berjalan. Tapi yang di hospital ni, yang sedang menjalani rawatan, kita pergi kepada dia. Dan insya-Allah saya sendiri akan turun lah untuk melawat mereka di hospital. Itu kelainan yang dibawa oleh wakaf. Dan mungkin selain daripada kids ni sendiri, adakah orang kata sasaran-sasaran lain yang orang kata menjadi tumpuan CSR wakaf? Secara umumnya kita untuk Ramadan ni
ada program-program lain juga yang berjalan seperti biasa. Okey. Sebagai contohnya, sumbangan-sumbangan kita masih berterusan di rancangan Felda. Ya, Tak kurangnya. Ada beberapa sekolah, masjid dan sebagainya, individu yang mohon dengan kita, sumbangan ni berjalan. Cuma macam yang kita sebutkan tadi, program yang kita sebutkan tadi tu adalah program yang betul-betul kita rasakan program yang agak baru sikit. Di peringkat wakaf lah. Mungkin bagi orang lain dah biasa. Di peringkat wakaf ini adalah baru yang pendekatan yang cuba kita buat lah. Dan kita juga cuba buat keadaan di mana program kita buat ni kita tidak bergerak secara solo. Kita cuba libatkan juga agensi-agensi ataupun syarikat-syarikat lain dalam kumpulan Felda untuk sama-sama dengan kita buat kerja-kerja CSR ni supaya dia lebih meriah dan dana yang kita bersumbangkan pun dapat lebih besar. Okey. Berkenaan dengan dana yang besar tu kan, macam mana Wakaf Felda sendiri memastikan bahawa sumbangan tu betul-betul sampai pada targetnya lah. Kita sebenarnya ada di wakaf ni kita ada satu kaedah pengurusan dana manfaat ni yang kita katakan ada standard operating procedure kita, SOP kita yang perlu kita patuhi kerana kita subjek kepada beberapa peraturan antaranya SSM sendiri dan juga MAWIP sendiri dan juga peraturan dalaman ataupun kita panggil corporate governance sendiri wakaf lah. Syarat-syarat yang dia ditetapkan lah. Jadi memang salah satu daripada dasar yang sangat penting untuk kita pastikan dana yang kita keluar mesti sampai. Sebab tu antara perkara yang dielakkan adalah melalui orang tengah ni. Tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku agihan melalui orang tengah. Agihan dibuat secara terus. Mana akan disampaikan sendiri? Akan disampaikan sendiri kepada penerima. Kalau orang tu orang sakit, kita sendiri pergi rumah dia bagi. Dia tak buat wakil-wakil punya. Macam gitu. Kalau masjid minta, kita sendiri pergi ke masjid bagi. Sekolah, kita pergi ke sekolah. Begitu. Jadi cumanya alhamdulillah dana kita ni saban tahun semakin dia jumlahnya membesar. Kalau peringkat awal dulu dana kita kecil dan kita jadi kebimbangan sebab orang dah mula memberi tapi orang nak tengok impact. Tapi alhamdulillah sekarang ni kita pula kadang-kadang jadi risau adakah dana ni tak sempat habis lah. Macam tu. Kita pula jadi takut Dan tapi alhamdulillah lah so far itu kerisauan kita dan saya rasa kerisauan tu kerisauan yang bagus. Menunjukkan bahawa kita alert dengan situasi. Cumanya pendekatan kita ni kena lebih agresif sebab dana dah semakin banyak walaupun bukanlah istilah dia banyak yang melempah-lempah tidak sangat tu. Tapi untuk bandingkan dalam operasi kita dia dah semakin banyak. So dia kena lebih aktif supaya nak pastikan dana ni diagihkan dan kena tepat pada sasaran. Dan yang penting juga tahun 2026 ni ke depan onwards kita bagi penekanan kepada impact. Kita kena make sure agihan kita yang agihan manfaat yang secara umum ni kita terus berjalan. Tetapi kita dah mula fokus kepada benda-benda yang kita nak pastikan kalau kita buat tu dia ada impact-impact lain. Contohnya impact kepada kutipan wakaf, impact dari segi marketing, benda-benda macam tu. So kita tak nak just macam orang melihat wakaf ni sekadar menyampaikan. Nyampai dah selesai. Tak boleh. Dia kena ada impact tu kita kena create. Contohnya macam kita buat dengan kids ni lah. Bila kita buat program ini kita adakan kerjasama dengan syarikat kumpulan Felda dan kita dapatkan coverage di media. So coverage ni sebenarnya secara tak langsung mempromosikan apa yang kita buat satu. Keduanya mempromosikan wakaf ni sendiri. Kita dalam apa saja kita buat kita sangat menggalakkan orang untuk terus berwakaf dengan Wakaf Felda sebab kita faham sikap nak memberi ni dia bukan satu benda yang mudah. Biasanya orang rasa dah bagi sekali tak nak bagi dah. Tapi sebenarnya itu tak betul. Sebab perangai memberi ni mesti dibudayakan. Budayakan maksudnya hari ni aku bagi, besok aku bagi, lusa aku bagi, bagi. Dan kita bagi ni kita kena faham bukan bagi kita tu makin habis sebab yang itu adalah matematik dunia. Matematik akhirat makin bagi makin banyak. Makin bagi makin banyak bertambah. Cuma orang takut nak bagi sebab dia rasa macam makin berkurang. Kalau dia rasa macam tu
sebenarnya dia belum faham dengan matematik tu. Ya. Dia belum lulus matematik lah. Sifir tu nak kena tahu. Dia tak belajar sifir tu. Dia tahu bagi je tapi dia tak faham sifir ni. Kalau dia faham sifir ni, dia mesti nak bagi lagi. Ya. Sebab dia tahu bila dia bagi tambah. Siapa betul, orang yang faham mudah macam ni lah. Kalau kita letak dekat duit kat koperasi, makin banyak duit kita letak ataupun kita carum, makin banyak dividen kan. Ya. Betul, sebenarnya sama aje formula dia. Cuma beza kita dengan koperasi ni, koperasi ni dividen dia akan bagi katakanlah maksimum 6%, 8%, 10% daripada jumlah kita carum. Tapi matematik keberkatan lain. Matematik keberkatan, satu kita bagi, Allah ganti 10. Mungkinlah saya tambah. Dalam istilah koperasi itu, pulangan itu dalam bentuk nyata. Itu satu yang dapat dilihat lah. Tapi dia hanya akan dapat persen daripada jumlah. Okey. Tapi kalau matematik keberkatan, bagi satu dapat 10, maknanya 1000 kali ganda. Ya. Kalau bagi satu dapat satu, 100%, betul tak? Betul. Tapi bagi satu dapat 10, 1000 kali ganda. 1000 kali ganda. Itu beza dia lah. Ya, yang mana kita kutip semula di akhir pengakhiran ni. So insya-Allah okey. Dan menyebut pasal sampainya sumbangan tadi kepada penerima di beberapa lokasi. Jadi untuk program CSR Wakaf Felda ni untuk tahun ni berapa lokasi yang terlibat? Kita setakat ni ada 3 lokasi yang kita akan pergi. Satu yang kita katakan dibuat di Tenera tu lah, dengan kids tu. Kemudian di hospital. Kemudian yang ketiga ni di Bukit Bintang. Bukit Bintang ni sebenarnya kita masih lagi tengah bincang beberapa lokasi sebab kita nak pecah tim supaya lebih ramai orang akan dapat yang tu diagihkan. Yang tu tim Wakaf Felda saja ke ataupun ada gabungan? Kita ada kerjasama juga dengan Persada contohnya. Persada. Sebab so far alhamdulillah dah beberapa tahun ni banyak aktiviti-aktiviti besar kita libatkan Persada. Jadi dia pun sebenarnya ada beberapa program-program dia yang kita bantu. Jadi dia pun bantu kita juga. Dan kita sedang juga berbincang dengan beberapa anak syarikat mempower mereka untuk bersama-sama dengan kita dalam program ni lah. Dan kita biasanya yang tahun-tahun lepas yang macam kita buat, kita hari program CSR ni kita memang kira all out duduk di luar. Duduk di luar dan akhirnya kita penutup tu kita raikan orang-orang yang bantu kita ni dengan kita jamu berbuka puasa. Berbuka bersama-sama lah. Setelah kita daripada pagi set up semua sampai berbuka, so kita raikan pula dia orang ni dengan berbuka lah. Sebab kita tak bagi duit. Kita jamu berbuka. Maknanya menghargai dengan kaedah yang begitu. Jadi dalam pada bergabung dengan Persada ni, mungkin ada beberapa cabaran. Dalam menguruskan orang ramai ni, dia orang kata the hard part kan adalah menguruskan orang. Setuju tak? Kan? Jadi mungkin ada cabaran dalam Wakaf Felda untuk mengurus CSR ni dengan bergabung ni atau macam mana? Dia saya rasa dia orang ni yang datang ni memang orang yang minat dalam benda-benda kerja kebajikan. Cumanya saya ingat mereka masih lagi kita cerita bab pengalaman itu saja pun dah boleh membezakan kita dengan dia. Dan saya ingat yang penting sekali roh lah. Roh kerja kebajikan ni dia bukan semua orang boleh buat. Dia tak boleh dipaksa-paksa kan? Betul, dia ada roh tu. Kalau roh tu dia ada, dia ataupun dah memang semula jadi built in dalam dia datang package sekali beranak keluar dengan roh tu kan, dia senang. Tapi kita tengok sebenarnya betul cabaran tu mungkin ada, tapi yang saya lihat tim daripada Persada ni mereka ni sangat committed. Mereka sangat committed. Saya bagi contoh, ada satu program yang kita pernah buat sebelum ni, Hari Penoka. Kita setiap tahun alhamdulillah beberapa tahun kebelakangan ni Wakaf Felda terlibat secara langsung dengan Hari Penoka dalam bahagian bab-bab kerohanian. Kita manpower tak cukup di Wakaf. Jadi kita terpaksa gunakan minta bantuan daripada geng-geng Persada ni. Dan kita tengok apa yang dia buat tu lebih daripada apa yang kita expect lah. So bagi saya lah menguruskan manusia ni memang akan ada sikit cabaran, tapi secara umumnya mereka ni very helpful. Sangat membantu dan benda yang paling kita tak ada iaitu manpower, mereka boleh beri benda tu. Dan mereka ni budak-budak muda. Budak-budak muda ni jarang lah yang sakit urat, yang go out apa semua kan. So jadi dia orang ni lagi agresif lah betul. Daripada kita. So sebenarnya
orang macam ni yang kita nak kan. Baru kita punya gerak kerja lebih laju, lebih lancar. Betul. Faham. Okey. Dan itu antara cabaran dalam pelaksanaan lah. Tapi setakat yang Cik Syam cerita, mungkin orang kata zero lah kan cabaran tu. Mungkin cabaran tu datang kecil-kecil, benda yang boleh diselesaikan lah on site. Okey, cuma nak tanya juga, sepanjang dua tempat yang telah berlangsung ataupun sebelum-sebelum ni lah, apakah momen pada Cik Syamsri yang orang kata masa menyampaikan sumbangan tu ke ataupun menyertai program CSR ni yang orang kata pergi tu aku rasa teremosi pula tahun ni. Kan rasa macam benda tu menyentuh. Kan? Saya ni cerita jujur dan eksklusif lah. Kan? Saya sini pengalaman saya duduk di wakaf ni menyebabkan saya sebenarnya jadi rasa banyak bersyukur sebenarnya. Kita dah banyak orang kita jumpa, kita salurkan manfaat. Dah banyak aktiviti program, macam-macam jenis orang kita jumpa. Orang yang sakit, terlantar, sakitnya teruk, saraf lah, apa macam lah. Saya sendiri secara peribadi, saya tak tahu berapa kali dah saya sendiri mengalir mata masa saya menyampaikan. Saya tak tahu nak gambarkan. Sebab sebenarnya bila kita tengok orang-orang ni, kita tahu yang kita bagi ni sebenarnya nothing pun pada dia. Sebab kalau kita bagi analogi yang mudah, kita datang berjumpa dia sekali daripada 365 hari dia. Dan dia kena meneruskan memikul kesusahan dari segi, kalau contoh orang tu orang susah, miskin. Miskin tu 365 hari, kita jumpa dia sehari je. Dia sakit 365 hari, kita jumpa sehari je. Apa susah dia pun 365 hari, maksudnya benda tu berterusan, kita jumpa dia sehari je. Jadi kalau kita nak cakap kita ni cukup betul-betul bantu dia, tak sebenarnya. Kita hanya bantu sedikit saja daripada kesusahan yang dia tanggung sepanjang masa yang lama. Sebab tu selalu tersentuh hati saya ni bila lihat mereka ni. Tapi itu yang penting juga, supaya kita kena ingat yang sikit tu adalah lebih baik daripada tak ada langsung. Betul. Tetapi inilah benda yang kita kena buat. Dan saya macam contoh dengan kids baru-baru ni, semalam berbuka dengan mereka ni, saya mengalir mata. Dia anak-anak seawal umur berapa tu? Ada budak kecil tu, saya tanya dia, dia kena leukemia umur 3 tahun. Allah. 3 tahun. 3 tahun. Lepas tu ada seorang tu saraf otak dia rosak. Dan akhirnya dia kena stroke. Allah. Jadi yalah, kita nauzubillah min zalik, kita tak nak kita kena, anak-anak kita kena. Tapi bila kita tengok dia kena, mak dia boleh senyum lagi dan adik tu boleh senyum lagi. Maknanya kuat tak kuat ya. Ada seorang tu budak tu dia kata doktor dah kesan dia, diagnose dia dah 7 tahun. Tapi dia masih fight untuk bertahan. Dan saya tengok budak tu ceria je. Tapi tahap 4 kanser dia. Kanser apa saya tak ingat. Lymphoma rasa tahap 4. Masya-Allah. Jadi benda-benda macam ni, sebab tu kadang-kadang yang Nabi pesan kan, kalau kita nak ingat mati, pergi kubur selalu. Kalau kita nak ingat pasal nikmat ni, jumpa orang sakit selalu. Baru kita tahu sihat tu nikmat ke tidak. Macam itulah. Jadi bila tengok mereka ni, kita tambah rasa syukur kita. Allah, banyak nikmat Allah bagi. Tak terbalas kita. Maknanya nak kira orang kalau kata momen-momen yang menyentuh ni terlalu banyak lah sebenarnya. Cuma pada kita nak mengambilnya ataupun tidak kan. Okey. Dan kat situ kita tengok bahawa sebenarnya mereka-mereka yang terlibat dalam CSR, terutamanya penerima lah, kebanyakannya sebenarnya lebih kuat berbanding kita yang memberi ni sebenarnya kan. Tapi ialah macam cik saya cakap tadi lah, mak kepada anak yang 3-4 tahun, stage 4 masih lagi boleh senyum. Saya pun tak, kalau saya tak tahulah macam mana. Kan? Saya tak mampu nak senyum. Cuma kita senyum yang kita buat tu semata-mata untuk menceriakan dia je lah. Walaupun dalam hati kita ni rasa macam, ya Allah, kuatnya dia. Aku belum tentu kuat sebenarnya. Kan? Jadi okey, kat situ one part lah. Dan merujuk balik kepada penglibatan ramai-ramai daripada pesadar tadi, ada tak penglibatan daripada kalangan warga Felda sendiri dalam program CSR ni? Jawapannya ada.
kita memang sebenarnya antara yang banyak kita terlibat juga, banyak bantu kita lah. Contohnya surau menara kita. Okey. Oh, surau menara Felda, ya. Surau menara ni memang ahlinya staf Felda lah Ya. kebanyakannya kan. Dan contohnya syarikat-syarikat lah. Contoh yang selalu dengan kita ni FPM. FPM ni memang selalu dengan kita. Contoh yang sebelum-sebelum ni, sebelum puasa ni kita ada buat ride. Mana klik rapat lah ni. Kita selalu badis kita lah dalam buat program-program. Ya. Ni selalu dengan kita. Dan tak lupa juga yayasan. Dan juga Puspanita. Ni tiga ni memang saya ingat selalu. Selalu dengan Mana kita. sparring partner bawa mana-mana. Dan kita pun ada program apa kita tak tinggal untuk kita ajak. Ya. Kadang satu ni okey, tapi bila ramai ni lagi meriah lah. Ya, betul faham. Okey, dan pada pandangan Cik Syam sendiri, apa makna Ramadan dalam konteks tanggungjawab sosial korporat ni? Okey. CSR ni, Corporate Social Responsibility. Ya. Dia ini bahasa terminologi yang orang faham untuk cerita tentang apa yang corporate ni, jangan kau cerita cari duit saja. Ya. Ingat juga orang lain susah buat betul. kebajikan. Okey. Cerita pasal Ramadan ni sebenarnya kalau kita nak bahaskan cerita tentang membuat kebajikan ni, sebenarnya bukan Ramadan saja, Ya, tetapi Ramadan ni kena jadi double atau triple. Ya. Jadi kita wakaf ni memang kerja kita buat benda ni. Ya. Jadi kalau saya boleh ceritakan sikit benda ni, sebenarnya kalau kita nak terjemahkan dalam Ramadan ini, sepatutnya kita, terutamanya orang Islam, dalam mana juga institusi, mana juga syarikat, apa juga badan yang kita duduk, bulan Ramadan ni ambillah peluang untuk kita buat sebanyak mungkin benda-benda kebajikan. Ya. Sebab dalam Ramadan ini apa yang kita buat Allah gandakan. Ya. Dan gandaan-gandaan ini hanya Allah Ta'ala yang tahu. Betul. Macam kita di wakaf ni, Alhamdulillah. Saya selalu cakap pada staf saya, kita syukur kerja di wakaf ni, kita bergaji. Betul. Dalam masa sama kita buat kerja kebajikan. Ya. Dalam masa sama kita ajak orang buat kebaikan. Ini Tiga perkara dapat. Betul. Pahala tu kita tak tahu, Allah Ta'ala je yang kira nanti. Ya. Tapi orang lain mungkin dalam senario yang dia bukan nature business dia tu adalah buat kebajikan. Ya. So dia kena usaha lebih sikit. Ya. Jadi jangan, kita nak ingatkan juga, jangan dia hanya macam kita sebut awal tadi lah, jangan dia hanya fikir pasal untung, bisnes dan sebagainya. Dia kena ingat ada portion yang perlu ada orang lain juga nikmati. Kerana kita penting sangat elemen keberkatan. Saya ingat dulu Tok Ye pernah sebut. Dia kata banyak dah dalam sejarah syarikat-syarikat ataupun institusi yang runtuh disebabkan hilang keberkatan. Ya. Jadi apa maksud dia? Kita nak kejar bukan berjaya saja. Ya. Kita nak kejar kejayaan dalam keberkatan. Jadi penting sangat untuk kita memahami Ramadan ini. Jadikan Ramadan ini sebagai peluang untuk kita sebanyak mungkin buat kebajikan. Ya. Kalau rasa kita tak mampu, ada badan yang mampu buat. Contohnya Wakaf Felda. Ya. Kalau kita rasa tak mampu, biar Wakaf Felda buat. Kamu bantu saja. Kamu bantu, kamu tunjukkan sokongan dengan menyumbang dan sebagainya. Betul. Kalau kamu mampu buat, itu lagi baik. Ya. Kerana itu usaha kita. Betul. Begitu. Maknanya daripada tidak. Kan, dan kita kena ingat jugalah bahawa dalam setiap rezeki kita tu ada rezeki orang lain kat situ. Okey. Dan untuk penutup, kita nak tanya Cik Syam sendiri, dalam satu perkataan, okey, makna sebenar siasat Ramadan bagi anak syarikat. Satu perkataan. Keberkatan. Tu dia, simple. Okey, setia bersama Rasa Oren Express. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk tetamu yang lain. Stay tune. Assalamualaikum. Salam Ramadan daripada Cik Syam. Nanti nak nyanyi sikit. Gitu. Okey, Assalamualaikum. Bye-bye.